Alhamdulillah, STR Fasa 2 akan masuk start hari ni. Tapi, bila sama status, gagal kredit. Jom Central explain apa kena buat. Penerima sedia ada akan dapat STR Fasa 2 awal start hari ni Selasa 10 Mac 2026. Kategori isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 akan dapat RM150 hingga RM600 mengikut bilangan anak. Yang isi rumah berpendapatan bulanan RM2,501 hingga RM5,000 pula akan dapat RM100 hingga RM250 ikut pada bilangan anak. Warga emas yang tak ada pasangan akan dapat RM150. Tapi, bujang memang tak ada STR. Yang layak sebelum ni akan dapat sara bulanan menggantikan STR bujang. Okey, untuk yang penerima baharu pula, anda akan dapat start 30 Mac 2026. Semak status dekat bantuantunai.hasil.gov.my. Tengok dekat status kredit, kalau dia tulis dalam proses pengkreditan, maksudnya tengah dalam proses nak masuk akaun anda. Kalau status gagal kredit, boleh pergi ke mana-mana cawangan BSN untuk claim secara tunai. Jangan lupa bawa MyCard asal. Share dan repost video ni supaya lagi ramai tahu, okey? Di Central Explain, jangan lupa follow.